dengan sekolah dan perlu bagi tahun 2025 kita yang telah pencen. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan. Nama saya Mika Kamila binti Al-Malik Faizal daripada kelas 1A1. Saya adalah wartawan TVPSS bagi tahun 2025 dan 2026. Mari kita interview murid-murid, ketua pengawas dan pengawas-pengawas di sekolah SMK Bandar Tasik Puteri. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama Ketua PRS. Ya, tolong memperkenalkan diri kepada viewers-viewers yang sedang menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, nama yang diberi Aida Rizwani binti dan saya daripada kelas 5 Cekal. Saya merupakan PRS yang bertahap sulung. Soalan saya kepada saudari Aida adalah, apakah perasaan saudari selepas dipilih sebagai Ketua PRS? Baiklah, saya berasa bersyukur pada awalnya dapat dianugerahkan jawatan ini dan saya berharap saya menjadi ketua yang memberi komitmen tinggi serta membantu adik-adik PRS saya menjadi cemerlang pada masa hadapan. Baiklah, terima kasih saudari Aida kerana atas mengongsikan masa hari ini. Assalamualaikum, kini saya bersama dengan Ketua Pengawas bagi sesi lantikan 2025 dan 2026. Saudara tolong memperkenalkan diri kepada viewers yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amrul Ikhwan bin Badrul daripada tingkatan 5D. Saya selaku Ketua Pengawas bagi sesi 2025. Saudara Amirul, tahniah atas pelantikan sebagai Ketua Pengawas. Soalan saya hari ini bagi saudara adalah macam mana saudara imbangkan antara akademik dan tugasan harian sebagai Ketua Pengawas? Pertama sekali, cara saya mengimbangi antara kedua tugas ini adalah memastikan semua tugasan saya siap sebelum tarikh yang ditetapkan dan pada waktu malam saya akan mengambil masa untuk mengulang kaji dan seterusnya mendapatkan rehat yang cukup. Baik, terima kasih saudara Amirul atas mengongsikan masa hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan. Nama saya Mika Kamila binti Al-Malik Faizal daripada kelas 1A1. Saya adalah wartawan TVPSS bagi tahun 2025 dan 2026. Mari kita interview murid-murid, ketua pengawas dan pengawas-pengawas di sekolah SMK Bandar Tasik Puteri. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama Ketua Koperasi. Akak, tolong memperkenalkan diri. Nama yang diberi Nurhana Arisa binti Muhammad Rizwan.
dari kelas 2A3. Saya berpegang sebagai jawatan ketua koperasi SMK BTP. Okey, Akak, saya nak tanya, sebagai ketua koperasi, apakah yang Akak dapat mempelajari? Sebagai ketua koperasi dan pengawas koperasi, saya dapat pelajari macam mana bertanggungjawab, berdikari dan dapat berkomunikasi dengan orang ramai tanpa rasa takut. Seterusnya, saya dapat Okey, itu saja. itu saja. Baik. Terima kasih Akak untuk mengongsikan masa Akak hari ini. Okey, sama. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya bersama pengawas PSS. Marit Zausna. Hari ini saya akan tanya awak soalan yang mungkin ramai mahu jawapan. Sebagai pengawas PSS yang baru dilantik, apakah yang kamu akan membuat dulu untuk mencantikkan suasana PSS atau untuk memperbetulkan PSS? Langkah pertama sekali, saya akan mengambil hati semua murid yang datang PSS untuk semua macam happy lah datang PSS, tak ada rasa macam nak marah ke apa ke. Dan saya akan buat PSS ni suasana tempat untuk kita hilangkan stres, baca buku dan macam-macam lagi lah. Okey. Baik, terima kasih Saudari Maritza atas mengongsi masa hari ini dengan kami. Sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya bersama saudara Ketua Pengawas Sekolah SMK Bandar Tasik Puteri. Boleh saudara tolong memperkenalkan diri? Nama saya Megat Isranish bin Muhammad Fitri dari kelas 2K2. Saya memegang jawatan sebagai Ketua Pengawas. Okey. Soalan saya untuk saudara hari ini adalah, pada pandangan saudara, bagaimana menjadi pemimpin sekolah yang berkesan dan disukai rakan? Pada pendapat saya perlu menjadi seorang yang bertanggungjawab dan sentiasa menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih atas mengongsikan masa saudara hari ini. Sama-sama.